harum mewangi jatuh kepada kumpulan Majlis Perbandaran Keluar. Alhamdulillah, lantaran dengan izinnya jua dapat kita bersama-sama berkumpul di Majlis Penganugerahan Inovasi Johor 2025. Satu tepukan yang gemuruh untuk kita semua. Ketibaan Yang Berhormat Datuk Haji On bin Jabar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan, Belia dan Sukarelawan, Wakil Rasmi Setiausaha Kerajaan Johor ke Majlis Penganugerahan Inovasi Johor tahun 2025. Saya dengan ini merasmikan Majlis Penganugerahan Inovasi Johor tahun 2025. Inovasi kini bukan lagi suatu pilihan sampingan, ia adalah keperluan untuk mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan memastikan pembangunan negeri terus bergerak ke hadapan. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Dalam kiraan 3, 2, 1, keseluruhan terbaik jatuh kepada kumpulan JKP MPK Majlis Perbandaran Keluar. Terima kasih.